Korang nak tahu tak, masa Min kecil, Mak Min pernah ajak Min balik kampung saja-saja kan. Masa tu tak silap Min baru dah jam 4. Min dulu kampung kat Felda. Dekat belakang rumah nenek Min ada satu tanah lah. So nenek Min adalah tanam pokok durian lah, pokok pelam lah, macam-macam lah ada tanam kat belakang tu kan. Nak dijadikan cerita, malam tu Min lepak-lepak dekat ruang tamu kan, tengok TV. Masa tu dah malam semua dah masuk tidur. So tinggal Min seorang je lah yang tengok TV time tu. Min ingat lagi time tu dalam pukul 2 lebih lepas tu time layan TV tu, tiba-tiba Min terdengar bunyi azan. Sayup-sayup bunyi dia, macam bunyi azan subuh. Min bangun lah terus kan, tengok jam, baru pukul 2 pagi. Benda apalah azan pukul 2 pagi. Min ingatkan Min salah dengar, tapi makin lama makin jelas pula bunyi dia. Yang peliknya, azan tu bukannya daripada surau. Bunyi dia datang daripada belakang rumah nenek Min. Min pun buka je lah pintu belakang tu sikit, nak jenguk. Suara azan tu still ada, tapi tiba-tiba macam makin jauh. Min terus lari masuk bilik masa tu. Masa Min masuk bilik, tiba-tiba ada benda yang ketuk bumbung rumah nenek Min. Kuat pula dia ketuk. Dah lah bumbung rumah nenek Min tu zing. Nenek Min terus tersedar dari tidur, dah ambil lampu solo, terus buka pintu belakang. Nenek Min menjerit "Mana muka kau? Apa yang kau nak? Kalau kau berani, kau muncul lah depan aku." Tiba-tiba benda tu dah tak ketuk dah. Esoknya tu Min tanya nenek Min, benda apa yang kacau kita malam tadi? Sampai sekarang benda besar ni, Min still tak dapat jawapan dia. Korang yang dengar cerita ni, korang rasa tu benda apa? Min rasa tu mungkin daripada alam bunian.